Jom saya kongsikan 4 perkara yang dilarang semasa anda mencari jodoh dalam portal Tijanah.my. Yang pertama, jangan bercakap kasar, jangan bercakap lucah ataupun double meaning. Jaga adab walaupun dalam bentuk teks, sebabnya ta'aruf ni bukan perkara main-main, dan jangan cemari proses ta'aruf dengan perkara-perkara yang tak baik macam ni, okey? Yang kedua, dilarang ajak keluar dating berdua. Jangan jadikan portal Tijanah.my sebagai tempat untuk anda mencari pasangan untuk dating-dating, couple-couple, untuk main-main sahaja. Ta'aruflah secara patuh syariah. Elakkan keluar berduaan sebelum sah bernikah. Yang ketiga, jangan buat sebarang transaksi kewangan, tak kisah atas apa alasan sekalipun. Mungkin dia buka cerita tentang mak sakit, ayah sakit, ahli keluarga sakit, tak kisahlah siapa-siapa sakit, dengan siap bagi gambar lagi. Kemudian anda pun dengan bermurah hati memberikan duit kepada dia, transfer dengan jumlah yang banyak pula tu. Kan kalau sedikit tu mungkinlah kita tak rasa terkilan sangat apabila ditipu. Tetapi bila dah ditransfer dengan jumlah yang banyak, memang dia mungkin itu adalah modus operandi yang telah dirancang. So, elakkan lakukan sebarang transaksi kewangan, okey? Yang keempat, segera lapor kepada pihak kami sekiranya ada pihak ataupun ada calon yang melanggar peraturan-peraturan yang telah kita tetapkan. Terutama sekali yang melanggar bab adab ni lah. Mudah kata, kalau anda rasa tak selesa dengan calon yang anda bertaaruf tu, cepat-cepat klik butang report. InsyaAllah apabila anda ikut apa yang telah kami sarankan, anda akan lebih mudah dalam usaha pencarian di portal Tijanah.my ni.